Hello? Halo. Ha. Cakap dengan Syafi'i ada? Ni siapa ni? Fauzi, Encik Fauzi. Ada apa ya? Syafi'i siapa Anak saya. Anak awak Ha. Macam ni, saya salah seorang customer dia semalam beli burger. Ha. Okey, anak saya pun makan burger tu sebenarnya. Selepas makan burger tu, anak saya jadi muntah-muntah. Jadi saya kalau boleh nak tanya penjelasan daripada Syafi'i sendiri ya. Sejak mana? Okey. Customer kau komplain pasal tu. Halo. Oi, kasarnya je cakap telefon. Siapa ni? Saya salah seorang customer awak. Apa yang awak jual sebenarnya? Awak cakap tu, umur awak berapa ni? 16. 16 tahun. Kau buat kerja apa ni? Buat kerja yang betul lah. Kau ada lesen tak? Tak ada. Tak ada lesen dah pasal meniaga? Tak ada lah. Ini niaga depan rumah je. Meniaga depan rumah pun, belakang rumah ke, dalam bilik ke, kalau dah meniaga tu nak kena ada lesen. Faham ke tak? Habis tu, kenapa tak ambil lesen? Degil. Ni nak mengaku ke tak? Saya tak ada. Banyak-banyak jual burger mana ada. Orang buat aduan macam ni mana ada. Selalu orang tak berani nak buat aduan. Takut. Ini aku ni peguam, kau tahu tak? Budak. Kau dengar ke tak? Degil tu lah budak ni. Dengar. Macam mana? Kalau boleh datang sini nak tengok bukti macam mana. Budak. Besok aku datang balik kat kedai kau. Datang lah. Lepas tu kau ikut aku pergi Kuala Lumpur. Buat apa? Orang nak duduk sini pergi Kuala Lumpur apa? Hari Selasa minggu depan kau balik. Kau punya lama ada kerja sini lah. Saya balik benda ni. Satu Ahad mana kerja off dekat KL ni. Budak, kau letak telefon. Kurang hajar. Nak apa? Kurang hajar betul angkat telefon cakap nak apa? Ya, tak habis telefon apa? Nak cakap lah yang kau tu salah. Kau datang lah sini. Kau ni dah lah bau tingkatan 4 dah kurang ajar dengan orang tua. Nanti dah besar kahwin kurang ajar dengan mak mentua. Sebat nanti yang tuduh orang tak ada bukti tak apa. Yang kau nak menangis kenapa? Ada bukti sekarang. Datang sini lah. Alah nangis. Duli lah. Kau nak tuduh-tuduh nak bawa aku pergi KL kau tak apa. Aku nak bawa kau pergi KL, nak tunjukkan kau undang-undang yang sebetul-betulnya. Yang kau nak menangis anak jantan ni kenapa? Hello, Encik. Siapa ni, mak dia ke? Akak. Ya. Saya tak nak kurang ajar dengan akak. Ya. Tapi anak akak kurang ajar betul dengan saya. Tak, anak saya ni dia bukan kau ajar. Dia jadi takut. Tak apa. Biar saya cakap dengan dia. Kejap je. Dia tak pernah orang good. Dia tak pernah orang komplain burger dia kan. Macam ni lah kak. Panggil dia kejap je. Biar saya cakap dengan dia. Tak elok sikit. Dengar mak kau cakap apa tu? Mak tu cakap apa? Saya elok sikit. Tak reti nak cakap elok-elok. Reti ke tak cakap elok-elok? Cakap minta maaf. Maaf. Cakap betul-betul. Minta maaf. Itu tak betul. Nak betul macam mana? Tengok. Budak ni. Cakap, encik, saya minta maaf. Saya tak buat lagi. Cakap. Saya minta maaf. Tak buat lagi. Betul-betul. Aku nak ikhlas ni. Ikhlas, betul-betul ikhlas daripada kau. Saya minta maaf. Tak buat lagi. Macam tu. Bagus. Inilah pakcik nak bagi tahu nak. Anak dengar tak? Nak. Pakcik pun nak minta maaf jugalah sebenarnya. Sebab pakcik ni bukannya lawyer ke peguam ke bukan. Siapa? Pakcik ni sebenarnya kerja dekat radio je. Anak, kesat air matamu itu. Nak kesat dah saya. Aduh, Syafi'i. Ya. Ini Abang Eji nak bagi tahu ni. Kau jangan saman aku pula. Awak baru je terkena panggilan.